Soket alir keluar sambungan jejari. Mengikut garis panduan Suruhanjaya Tenaga, bagi sambungan jejari sebanyak 2 unit soket alir keluar boleh dipasang di dalam 1 litar. MCB dengan kadaran 20 ampere digunakan di dalam litar ini. Bagi litar soket alir keluar sambungan jejari, kabel bersaiz 2.5 mm digunakan untuk litar ini. Pendawaian dimulakan dengan menyambungkan keluaran MCB kepada terminal live soket alir keluar pertama. Seterusnya sambungkan live ke soket alir keluar kedua. Dan seterusnya sambungkan neutral bar kepada soket alir keluar pertama. Neutral ini seterusnya akan disambungkan kepada soket alir keluar kedua. Bagi mewujudkan perlindungan kepada pengguna daripada renjatan elektrik, pembumian soket alir keluar dibuat. Sambungkan bar bumi kepada terminal bumi soket alir keluar pertama. Seterusnya sambungkan bumi kepada soket alir keluar kedua. Inilah litar soket alir keluar sambungan jejari dengan peranti-peranti yang digunakan. Maksimum hanya 2 unit soket alir keluar boleh disambungkan di dalam 1 litar.